Visual sungai jernih berubah menjadi keruh dan tercemar. Adakah anda tahu? Amalan pembuangan najis secara terbuka membawa 10 akibat buruk yang mengancam kita semua. Pertama, ia mencemari sumber air kita, menyebarkan penyakit berbahaya seperti kolera dan tifoid. Lalat yang mengerumuni najis kemudiannya hinggap pada makanan, membawa kuman terus ke meja makan anda. Kanak-kanak pula menjadi mangsa utama, menderita akibat cirit-pirit dan kekurangan zat. Bagi wanita, mencari tempat tersembunyi pada waktu malam mendedahkan mereka kepada risiko keselamatan dan serangan haiwan berbisa seperti ular. Air yang bertakung dan tercemar menjadi tempat pembiakan nyamuk, menyebarkan penyakit bawaan vektor. Kesan jangka panjangnya lebih menakutkan. Perkembangan mental kanak-kanak terjejas menyebabkan mereka suka menumpukan perhatian di sekolah. Ramai pelajar perempuan terpaksa berhenti sekolah kerana ketiadaan tandas yang selamat. Akibatnya, produktiviti ekonomi merosot apabila orang dewasa tidak dapat bekerja kerana sakit dan amalan ini jelas menjatuhkan maruah insan. Pemandangan berubah menunjukkan komuniti membina tandas awam yang bersih dan penduduk tersenyum. Mari kita hentikan amalan ini. Bina tandas, jaga kebersihan dan lindungi komuniti kita bersama.